Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' binuri syamsika abada ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita semua untuk berada buat kesekian kalinya dalam majlis pengajian pada waktu duha ini pada membaca koleksi kertas kerja tarikat dan tasawuf. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita pada kertas kerja yang ketiga. Hari ini di muka surat yang ke-53. Muka surat 53. Kalau tengok yang ada kitab tu, muka surat 53. Koleksi kertas kerja tarikat tasawuf jilid 1 ya. Jangan salah ambil jilid 2 pula. Jilid 1. Ada 2 jilid. Setelah pengajian kita rehat satu sesi, iaitu pada minggu lepas hari Rabu. Ni sambung baliklah hari Isnin. Nak ngajar tarikat ni, tarikat tasawuf ni, perasaan saya lah, kerana ialah dilihat pada pengalaman mengajar yang tak berapa lama mana, dalam 22 tahun, mungkin 24 tahun lah sudah mengajar. Beza sikit dengan mengajar lain-lain subjek. Mengajar tasawuf ni ada beza. Beza tu adalah dia memerlukan kepada fokus yang perlu dipertingkatkan dan juga rasa ketenangan hati. Kalau serabut, sibuk, banyak dia terganggu. Jadi itulah antaranya, boleh jadi antara asbab lah tak ada kelas pada setengah waktu. Kalau saya tidak berpergian lah, tidak musafir, jadi hari Rabu lepas tu cuti, semalam pun cuti juga, semalam pun solat Selasa Mi'raj tu pun sebenarnya adalah tasawuf juga tu. Belajar solat berdasarkan perspektif tasawuf. Jadi ada busy sikit lah. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Alhamdulillah, saya rasa mudah-mudahan kita dapat tamatkan kertas kerja yang ketiga ini, dan berikutnya insya-Allah kita akan masuk ke kertas kerja yang keempat. Insya-Allah. Kita tengok dulu macam mana hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita penambahan ilmu yang dipertingkatkan ke tahap faham kepada yakin, dan juga yakin kepada tahap hakikat keyakinan, iaitu ma'rifatullah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dikurniakan keberkahan dari keberkahannya ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pengarang kepada kitab yang ada di tangan kita ini, iaitu Syekh Mursyid Tuan Guru Profesor Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq. Allah Akbar. Muka surat 53. Jadi pada beberapa sesi lepas sudah saya terangkan berkenaan dengan konsep tafakur,
konsep senantiasa zikir, senantiasa tafakur, apakah yang dimaksudkan sebagai tafakur, dan sebelum tu kita habis kepada setiap kejadian menyebut Allah. Ya. Sudah saya sebutkan berkenaan konsep kenapa kita ini senantiasa zikir. Sepanjang hidup saya yang tak berapa nak lama ni, 48 tahun, dan dalam pengalaman saya mengajar dalam 24 tahun lah secara total, lebih kurang. Alhamdulillah, baru sekarang faham bahawa peranan zikir tu dalam menyedarkan kita akan hakikat kita ini sebagai seorang hamba yang perlu mempersembahkan kehambaan kita kepada suatu zat Tuhan yang bernama Allah, dan juga perlu tunduk akur mempersembahkan kehambaan kepada ketuhanannya Allah itu. Sebelum ni tak faham begini. Inilah antaranya faedah belajar tasawuf melalui kaedah tariqah, mazhab di dalam tasawuf. Selama ini kita memahami bahawa zikir itu sebagai suatu amalan yang ada waktu-waktunya. Ialah sama ada setiap kali lepas solat, atau dalam kita ada buat sesuatu, seperti contoh masuk toilet, keluar toilet, ada zikirnya kan. Nak makan ada zikirnya, lepas makan ada zikir, nak pakai pakaian ada zikir, nak keluar rumah ada zikir, bangun tidur, nak tidur kan ada zikir-zikirnya yang khusus. Walhasil makna kita kata ada waktu-waktunya. Kita tidak faham. Dulu lagi saya dengar bahawa zikir daripada kawan-kawan yang bertarikat lah, masa duduk kat Mesir tu, bahawa konsep zikir ni perlulah senada seirama dengan naik turunnya nafas. Artinya berterusanlah zikir. Cumanya kita tak faham. Betul gitu, tapi kita tak faham kenapa perlu senantiasa zikir. Kenapa perlu senantiasa zikir? Bahkan kita tertanya-tanya kerana zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berwaktu. Jadi oleh kerana tidak belajar secara benar-benar di dalam tasawuf melalui pandangan mazhab di dalam tasawuf, iaitu at-turuq as-sufiyah, maka tidak sampai kita kepada peringkat membaca hadis-hadis dan keterangan-keterangan dari para ahli-ahli tafsir yang menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan keperluan senantiasa zikir. Ada benda tu, cumanya kita tak jumpa lah. Kita macam tak pernah dengar macam tu, bahawa senantiasa zikir sebab apa. Jadi inilah saya sebut bahawa ada satu rasanya untung yang besar lah dengan kerana berkecimpung dalam tasawuf dan tariqah ni. Alhamdulillah. Dan hal itu sudah saya sebutkan kenapa kita perlu senantiasa zikir tu. Jadi boleh lihat pada beberapa video minggu lepas, hari Isnin ada saya sebut, video sebelum tu hari Rabu dan hari Isnin pun ada sudah saya sebutkan. Jadi boleh tonton lah, sebab hari ini kita nak teruskan pengajian kita, tidak lagi mengulang hal yang sama. Kita baca di muka surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah seseorang itu, kita sebelum masuk daripada tajuk ni, dari Bismillah ke tingkat Billah. Dari Bismillah ke tingkat Billah. Dari Bismillahi ke tingkat Billah. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk subtopik yang ini, hendaklah kita faham bahawa kita kena settlekan dulu dari sudut kepahaman konsep kenapa. Konsep bukan sekat. Kenapa seseorang itu perlu senantiasa zikir. Perlu. Maka timbul soalan, kenapa perlu sentiasa zikir? Kena selesaikan dua isu tu dulu.
ketahuilah bahawa kita ini tidak cukup kalau sekadar zikir pada waktu-waktu tertentu. Dengan zikir-zikir tertentu yang apa-apa yang disebutkanlah, zikir tertentu tu lah. Masuk toilet, baca doa. Masuk toilet tu, doa tu zikir lah. Sebelum makan, Allahumma barik lana. Lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana asaqana. Sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya. Ataupun kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pada waktu-waktu tertentu. Patutnya itu sudah cukup baik kalau nak kira untuk orang yang berzikir, ada wiridnya. Sebab akhir zaman ni orang tak berwirid. Jadi kalau ada wirid tu sudah cukup baik. Tapi itu masih di peringkat apa? Masih di peringkat awam. Jadi sepatutnya dipertingkatkan. Upgrade version ke peringkat senantiasa zikir. Jadi kita setelah tahu bahawa keperluan senantiasa zikir, bahkan ada ulama menyatakan bahawa wajib senantiasa zikir. Jadi erti kata kalau putus zikir, dia jatuh dalam satu kesalahan. Kerana tidak ada adab, kurang adab dengan Allah Ta'ala. Adab yang tidak sempurna dengan Allah Ta'ala. Sebab adab dengan Allah Ta'ala yang sempurna itu adalah, ingat ya, 4 adab tu. Yang pertamanya itu adalah ismullah. Sentiasa zikir. Ada nama Allah dalam hati kita. Dan konsep kenapa kena sentiasa zikir, selesaikan 2 tu dulu. Dan 2 tu sudah saya sebut berulang-ulang kali dalam 2-3 minggu, mungkin 4 minggu sebelum pada 4 kali sesi sebelum pada yang hari ini. Jadi tengok baliklah video tu je. Hari ini setelah kita selesaikan 2 isu tu, barulah kita cerita bahawa peningkatan dari bismillah ke tingkat billah. Kita baca. Tingkat level, tingkat tu level lah. Peringkat pun sama lah, maknanya apa-apalah nama yang kita nak istilahkan, tingkat ke, peringkat ke, level ke, station ke, darajat ke, sama lah tu. Dengan maksudnya dengan nama Allah, bismillah, atau berserta nama Allah ma'asmihi tersebut, boleh diteruskan. Maknanya jangan berhenti kat situ. Pergi lagi. Go on lagi. Teruskan perjalanan. Teruskan mendaki. Gitu maksudnya. Maksud yang dimaksudkan dengan boleh diteruskan tu artinya. Jangan berhenti. Itu belum sampai lagi. Ada lagi perjalanan berikutnya. Go. Gitu. Teruskan. Untuk sampai di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ada tingkat lebih tinggi lagi. Iaitu tingkat dengan Allah. Yakni billahi dalam bahasa Arabnya. Bersama Allah. Atau berserta. Berserta tu bersama lah. Allah. Ma'allah. Gini. Ada kan hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa apa-apa sahaja kerja kita, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Terputus dari apa? Artinya terputus dari rahmat dan barakat. Apa saja. Kerana itu adalah menjadi sunnah. Bukan kata sunnah yang kalau buat dapat pahala gitu, tidak. Dia adalah suatu adab yang perlu diperhatikan, yang must be observed, mesti diamalkan, harus diamalkan. Kerana Rasulullah SAW tu berbuat demikian. Iaitu apa? Rasulullah SAW ni dikatakan bahawa dia tidak memegang sesuatu, yakni tidak berbuat sesuatu kecuali dia mulai dengan bismillah. Paling kurang bismillah. Lebih lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitanirrajim. Dia akan baca bismillah tu. Jadi kerana itu kita katakan bahawa kita kalau nak buat apa-apa yang bersifat mulia, yang tidak bersifat maknanya buruk lah,
Jadi mulakan dengan bismillah. Apa sahaja. Nak pegang pintu, nak buka pintu, bismillah. Nak naik tangga bas, bismillah. Nak masuk dalam MRT, bismillah. Dia gitu. Memang sunnahnya macam tu. Sebab Rasulullah SAW, kau baca dalam kitab Al-Adhkar, menyatakan bahawa antara sunnah, kalau orang tu naik kereta, dia pegang, Rasulullah SAW ni bila dia pijak kaki di atas yang nak naik ke unta, keldai ataupun kuda dia tu, dia akan baca bismillah. Bila dia duduk, dia cakap alhamdulillah. Jadi kita sekarang tak naik kuda, tak naik unta, maka kita pemegang pintu tu, kereta tu, tarik tu bismillah. Bila kita melangkah masuk dalam kereta, elok kita duduk punggung kita atas seat kereta tu, cakap alhamdulillah. Patutnya gitu. Jadi senantiasa ada bismillah tu kan. Apa saja. Kita nak duduk di kursi meja makan kita, meja study ataupun sofa. Tapi kita tengok contohnya meja makan dan meja study dah, ataupun meja kerja. Kita kan tarik dulu kursi tu, tarik keluar sikit. Itu bismillah. Jadi tidak kita buat sesuatu, memulakan sesuatu melainkan bismillah. Buka paip air tu, bismillah. Bila kita duduk atas kursi meja makan, meja study, meja kerja kita tu, cakaplah alhamdulillah. Jadi antara bismillah dan alhamdulillah ni seolah-olahnya tak ada berpisah. Ada saja. Tapi siapa ada buat gitu sekarang? Kalau anak-anak muda kita, perlu nasihat kepada mereka bahawa kau jangan tinggal daripada bismillah dan alhamdulillah. Sebab tak perasannya hal ini sebenarnya adalah kena dia itu tipu daya syaitan. Sebab syaitan sudah berjanji, tengok dalam surah Al-A'raf pada page yang kedua surah Al-A'raf tu, syaitan, iblis cakap bahawa dia akan menyebabkan anak Adam ini jadi tidak bersyukur. Tidak bersyukur, tak ada alhamdulillah. Take for granted sahaja. Kan kalau orang-orang muda tu kan untuk bangun dan duduk tu kan tak ada masalah. Tapi kalau orang tua, dia boleh faham sikit sebab dia punya hydraulic system dia dekat lutut tu kurang. Jadi dia ada rasa ada effort, kena put. Kena letak effort. Di situ barulah dia ada rasa bahawa ini rupa-rupanya betul kurniaan Allah. Tapi kalau budak-budak muda, mana ada dia rasa gitu. Dia rasa maknanya smooth saja. Dia nak berdiri, nak duduk, tak seolah-olahnya effortlessly. Gitu. Jadi effortlessly tu lah yang menyebabkan dia take for granted. Dia tak sedar kehadiran Allah tu, rahmat Allah Ta'ala pada lurus dan bendnya lututnya itu. Tu saya sebut contoh ni, contoh. Walhasil kita nak cakap bahawa sentiasa kita itu ada cakap bismillah, bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Jangan main tahu sekarang silap orang sekarang makan pun tak baca bismillah. Dia balik pada zaman dulu, zaman tak belajar dulu. Tak ada. Atau kalau ada pun bismillah itu hanyalah ada ketika makan. Sebab mak-mak mengajarkan anak macam mana pun baca bismillah, makan baca bismillah. Tapi yang diajarkannya itu hanyalah ketika makan. Nak pegang kain, nak pegang kerusi, nak pegang buku, nak pegang tombol pintu, nak buka api stov, apa sajalah, tak ada bismillah. Jadi bertahun-tahun hanya ketika makan saja baca bismillah. Oleh kerana itu kita upgrade lah, iaitu pada setiap perbuatan kita itu bismillah. Kerana Rasulullah SAW kata siapa yang perbuatannya tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa kata. Jadi terputus dari rahmat, tak boleh. Baca bismillah itu sahaja menyebabkan mendatangkan rahmat. Baca. Jadi maksud di sini adalah sekarang itu bismillah kita dah baca, contohnya lah. Contohnya dah baca, setiap perbuatan kita dah baca. Kalau belum setiap perbuatan baca bismillah, kena baca. Ingat.
Jadi kalau sudah baca, maka tingkatkan. Ke tingkat billahi. Kalau bismillah tu baca sahaja di mulut, lisan sahaja. Tapi kalau billah, dia ada rasa kebersamaan. Kebersamaan ni bukan baca. Kalau bismillah boleh baca, tapi kebersamaan nak cakap macam mana? Takkan nak baca. Tak ada orang sebut saya sedang bersama dengan Allah Ta'ala. Tidak, tapi itu cukup untuk dirasakan di dalam hati kan, bahawa saya sedang berada sama dengan rahmat Allah Ta'ala. Kan ada rasa gitu. Jadi itulah yang dimaksudkan di sini pada perenggan pertama ni, iaitu meningkatkan. Cuma kesedaran untuk merasakan bahawa diri itu sedang bersama dengan rahmat Allah, itu yang payahnya, kerana kesedaran itu seolah-olahnya tertutup, terhijab, kabur, selalu lupa. Kalau baca pun tidak, apatah lagi nak rasa. Gitu. Jadi sebelum nak rasa tu kena bacalah dulu. Kalau baca sekali, mana nak rasanya? Kenalah baca banyak kali. Baca banyak kali tu orang sebut zikir. Banyak mana? Semakin banyak awak baca, yakni baca tu zikir, semakin banyak awak zikir, maka kebarangkalian menghasilkan rasa kesedaran hati itu, maknanya senantiasa dengan rahmat Allah Ta'ala itu semakin berulang-ulang rasa, dan semakin ada, semakin tebal, semakin kuat. Sehingga dinyatakan kalau seseorang itu berusaha menumpukan zikirnya semasa dia zikir, bukan hanya setakat zikir lisan, tetapi tafakkur. Balik. Boleh faham tu? Dia bukan hanya setakat zikir mulut saja, subhanallah, 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 astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Tetapi dia ada tafakkur. Tafakkur tu merenung, berfikir bahawa saya bukan berzikir sendirian sekadar nak menghabiskan jumlah 10, 100, 200, 1000, 5000. Bukan. Tetapi saya berzikir ini bukan sendirian, tetapi sedang diperhatikan oleh Allah akan wujudnya Allah itu, dan Allah Ta'ala itu sifat dia apa? Nak renung sifat apa? Sifat maha mendengar ke, sifat maha melihat ke? Jadi saya tak boleh sebarang-sebarang. Sifat Allah Ta'ala maha rahmat, maha kasih sayang. Lah saya banyak salah pun tetap Allah Ta'ala kasih saya peluang untuk berzikir sekarang. Mana yang kita nak renungkan itu sering-sering demikian. Bahkan bukan kata sering-sering, dia memahami suatu konsep bahawa perlu senantiasa, bukan kata sering-sering lagi, bahkan senantiasa, full time zikir. Kalau dia boleh buat macam tu, dan dia bermohon pada Allah Ta'ala untuk dipertingkatkan zikirnya ke tahap senantiasa, bukan hanya setakat senantiasa zikir, tetapi senantiasa juga tafakkur, tentu sekali lah insya-Allah ini akan menghasilkan suatu result, iaitu senantiasa rasa juga. Yakni apa tu? Billah. Dia rasa diri dia itu memang bersama. Ditingkatkan kepahaman sehingga sampai tahap rasa. Bukan hanya setakat baca. Ini maksudnya ya. Saya harap boleh fahamlah. Minta maaflah kalau saya tak cover mana-mana sudut. Tapi itulah maksudnya, sehingga sampai ke tahap billah, bersama dengan Allah ataupun ma'allah. Nanti kita sambung lagi. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud, aku dalam keyakinan hamba-Ku, ana inda
dhanni abdi bi. Kita biasa dengar tu kataan ayat ni. Atau hadis kursi tu, aku dalam keyakinan hambaku, yakni hambaku itu sentiasa sedar, terasa dengan aku. Ana inda dhanni abdi bi ni, iaitu kita biasa faham, iaitu Allah Ta'ala berbuat apa yang kita fikirkan tentangnya. Kalau kita fikir bahawa dia itu maha pengampun, maka kita akan diampunkan oleh dosa-dosa kita olehnya. Kalau kita fikir bahawa Allah Ta'ala ni payah ni, dia nak ampunkan sebab dosa saya banyak, maka begitulah keadaannya, kau payah nak diampunkan dosa. Kalau kita fikir bahawa Allah Ta'ala itu tidak mengerti kita, gitu. Kalau Allah Ta'ala, kita fikir sebaliknya mengerti. Kalau kita fikir siapalah saya untuk dipermudahkan urusan, susahlah urusan kau. Ana inda dhanni abdi bi. Tetapi itu kalau fikir sekali-sekala. Bayangkan kalau orang itu selalu fikir, sebab dia sentiasa berbuat kan. Ada benda kita buat ni dengan diri kita tanpa bantuan Allah. Mana ada. Nak angkat tangan satu gini saja pun diberikan kekuatan sendi-sendi. Nak angkat tangan gini ni ada berapa banyak sendi ni yang bekerja untuk sehingga kita boleh angkat tangan kita tu. Dari bahunya, dari sikunya, dari otaknya yang tengah memberi arahan gitu, gini. Berapa banyak tu. Ingat kita sendiri ke? Allah. Apatah lagi kalau kita nak tarik kerusi, tolak kerusi, nak berjalan, melangkah. Melangkah bukan sekali melangkah. Nak sampai ke pintu, ke bilik kita, tu ada 10 kali langkah. Kiri, kanan, mata melihat, otak berfikir, jalan, medula oblongata dalam telinga kita tu menimbang supaya jangan sampai jadi bertigo, jangan melayang, terhayul. Memerlukan koordinasi yang tinggi pada badan kita. Kalau kita renung benda ni, bukan senang. Rahmat Allah Ta'ala pada kita, pada keadaan kita tarik kursi, tolak kursi, berjalan, itu pun rahmat tu kita tak boleh nak hitung berapa banyak tu yang Allah Ta'ala tugaskan makhluk-makhluk ni pada badan kita. Komponen-komponen badan kita tu bertugas untuk diri kita. Kan kita sendiri. Jadi kalau orang itu merasakan bahawa ana inda zanni abdi bi, maka perlahan-lahan dia kata bahawa Allah Ta'ala kasih rahmat saya berjalan, kan nanti akan melahirkan satu perasaan di dalam hati bahawa saya tidak sendirian. Kalau tidak sendirian tu bersama dengan siapa? Saya sentiasa ditemani oleh rahmat Allah. Dalam apa je perbuatan saya sedang dirahmati oleh Allah. Itu kan namanya tu kan kebersamaan, ma'iyyatullah. Kalau orang ada rasa gitu, barulah wujud dia rasa senantiasa zikir. Membantu dia senantiasa zikir. Kalau tidak, macam hilang gitu Allah Ta'ala. Macam dia rasa diri dia yang buat semua. Ini orang tak kenal hakikat diri sebagai satu hamba yang tidak ada punya apa-apa kekuasaan, dan tidak kenal hakikat Allah yang senantiasa mentadbir diri kita, makhluknya, dan tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup pandangan, sentiasa melihat, memandang kepada hambanya, senantiasa tidak tidur, senantiasa tidak lupa. Kan kalau kita faham sifat Allah Ta'ala gitu, menghasilkan ma'allah, ma'iyyatullah, ana inda dhanni abdi bi. Jadi haraplah yang baik-baik pada Allah Ta'ala, sebab Allah sentiasa ada dengan saya. Hadis Qudsi yang lain, yang hadis ini ada pada awal kitab Bidayatul Hidayah, color purple biru tu, siapa yang ada tu boleh tengok pada chapter 1. Apabila aku telah kasih terhadap hamba-Ku, Allah Ta'ala sebut ni melalui hadis Rasulullah SAW lah. Kerana hamba-Ku itu senantiasa melakukan yang difardukan dan membanyakkan amalan yang disunatkan, maka aku jadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, aku jadi tangannya yang digunakan untuk berkuasa buat sesuatu, aku jadi kakinya yang digunakan untuk melangkah berjalan. Arti kata bahawa apa? Bahawa dia tak rasa diri dia. Dia rasa diri dia memang kosong. Senantiasa, ya Allah, saya nak berjalan ni, ya Allah, kurniakanlah kekuatan oleh saya.
nak pakai baju. Orang kalau stroke nak pakai baju tak boleh. Nak sarung seluar tak boleh. Ingat senang. Stroke tu mudah je para jamaah. Stroke tu mudahnya. Iaitu dengan satu saja urat dalam otak kita ni pening sikit, habis. Senang saja tu. Dari bertahun-tahun kita ni okey ni. Nak cakap apa pada Allah Ta'ala tu? Jadi ada rahmat Allah Ta'ala di situ ya. Senantiasa merasakan diri itu dengan Allah. Jadi kalau orang tu dia nak merasakan bahawa senantiasa dengan Allah Ta'ala ni, dia tak boleh. Susah. Dia akan jadi putus. Kecuali orang yang banyak berzikir. Ini video ni kalau didengar oleh orang yang kurang berzikir, dia akan, ketika itu dia akan rasa apa susahnya. Boleh saja saya rasa. Memang boleh untuk merasakan diri itu bersama Allah Ta'ala. Boleh, tapi putus. Itu yang saya sebutkan. Bukan tak boleh zikir, boleh zikir, tapi akan putus zikirmu. Putusnya lama kalau putus. Zikirnya sekejap sahaja. Kesedaran bersama Allah Ta'ala sekejap sahaja. Ketika datang angin kuat sikit, maka padam lampu lilinnya tu. Sebab terlalu rapuh, terlalu fragile kepahaman tu. Apa? Masuk WhatsApp. Tek. Mudah je tu masuk WhatsApp tu. Setiap waktu masuk WhatsApp. Tengok WhatsApp tu, putus sikit. Belum call lagi. Belum jawab call lagi. Kalau jawab call, habis. Tutup panggilan tu pun dah habis berbual. Lama berbual pun setengah jam. Tutup tu bukan yang kata on balik sikit. Tidak. Silap petang baru sedar balik nak berzikir. Tu dia. Itu maksud saya tu, artinya mudah untuk dialihkan pandangan kita dari zikir tu. Macam mana boleh macam tu? Kerana tak ada kepahaman ma'iyatullah tu. Sebenarnya Allah Ta'ala design ni mudah saja zikir. Pada setiap makhluk ni kan ada kehebatan Allah Ta'ala. Pada setiap kita nak buat, kena baca bismillah kan. Sepatutnya ditarik kita ke situ. Tetapi oleh kerana orang hari ini tak rasa bahawa di setiap makhluk tu adanya Allah. Ada kebijaksanaan Allah. Ada pentadbiran Allah. Tak payah tengok makhluk. Tengok diri sendiri ni. Tak sedar. Dia buat sesuatu, dia tak baca bismillah. Maka macam mana mahu menarik balik hatinya kepada zikrullah? Macam mana nak menarik hatinya supaya merasakan bahawa dia itu bismillah? Apatah lagi kepada merasakan dia itu berhadap dengan Allah Ta'ala. Ma'iyatullah. Tak payahlah macam tu. Sebagaimana awal mukaddimah saya sebutkan bahawa kalau bukan kerana at-tasawuf dan at-tariqah, saya pun tak faham konsep ini. Putus sentiasa. Tapi sekarang ini mulai faham, mulai berlatih, mulai sentiasa rasa pentingnya untuk tidak putus zikir. Memang betul-betul kita akan, bila kita buat betul-betul begitu, maka kita akan merasakan bahawa rahmat Allah Ta'ala tu senantiasa ada dengan kita. Kalau kita ada rasa gitu, menghasilkan apa? Menghasilkan bahawa la khauf alaihim walahum yahzanun. Kita tak ada kekhawatiran lah. Kita tak ada kesedihan lah. Sebab apa yang berlaku pun Allah Ta'ala yang bikin. Apa nak takut? Allah Ta'ala kan sentiasa ada dengan kita. Dengan syarat bahawa kita zikir lah. Sebab Allah Ta'ala kata, fazkuruni azkurkum. Engkau ingat aku, engkau letakkan aku dalam hatimu, aku ingat engkau. Dan aku juga akan letakkan engkau dalam penjagaan. Tu konsep tu. Tapi macam mana nak senantiasa zikir? Tak akan dapat senantiasa zikir. Tak akan dapat. Bukan saya cakap, ahli ulama zikir cakap, tak akan dapat. Kerana untuk capai ke tahap senantiasa zikir ni memerlukan kepada hati yang hidup. Hati yang bercahaya. Yang perlukan kepada proses latihan.
Bukan setakat faham. Orang sekarang faham pun tak faham. Kalau faham, latihan. Dia ada training, ada tarbiyah dia. Gitu. Kerana itulah kita memerlukan sistem turuk sufiah, tariqah. Kerana pada tariqah itu adanya keberkahan apabila seseorang itu baiat. Sama. Yang keduanya ada keberkahan yang lebih lagi, bertingkat-tingkat lagi, berlapis-lapis lagi bila dia itu ditalkinkan zikir darajat dan dia itu mengamalkan zikir darajat tersebut. Tambah lagi. Apatah lagi kalau dia itu duduk berzikir secara bersama. Lagi kuat. Apatah lagi kalau dia itu dalam sistem Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah adanya program camp, kursus pemantapan zikir. Tu kalau istilah moden lah, orang sekarang takut tak faham ataupun disalah faham. Kalau kursus pemantapan zikir, okey. Kalau nama suluk sudah. Mulai nak tolak dalam hati. Uzlah sudah. Khalwah sudah. Rasa macam mistik gitu. Tapi kalau namanya kursus pemantapan zikir. Okey. Gunalah istilah apa pun, yang pentingnya maknanya adalah adanya pengajian, kelas-kelas, kursus drill untuk berzikir. Tu. Barulah makin kuat untuk mencapaikan tahap senantiasa zikir tu. Kalau tidak, tak dapat. Bukan kita yang meningkatkan zikir kita tu yang terputus-putus kepada kurang putus, kepada banyak kurang putus, senantiasa zikir kepada tahap full zikir. Bukan kita yang memindahkan level kita tu, tingkat tu, darjat bukan kita ya para jemaah. Ia adalah Allah Ta'ala yang memindahkan level zikir seseorang. Level zikir tu disebutkan ada 4 ya. Kita dah belajar dah sebelum pada ni, pada kata kerja yang pertama, muka surat 18. Kalau ada kitab tu tengok kata kerja pertama muka surat 16, 17, 18 yang disebutkan bahawa peringkat zikir tu ada 4, iaitu zikir ghaflah, zikir yaqadhah, zikir hudur dan zikir ghaibah. Ghaib. Dalam kata kerja ni pun ada sebut juga, nanti kemudian kita jumpalah. Okey, baik. Jadi nak zikir, nak meningkat tu bukan kita yang tingkatkan, Allah Ta'ala yang tingkat. Macam ginilah, nak meningkatkan dari bismillah ke tingkat billah tu bukan kita yang meningkatkan sendiri. Sebagaimana kita kita change gear kereta, gear motor. Daripada gear 1 tukar gear 2, gear 2, gear 3. Tak penuh, belum tarik habis pun dah tukar gear. Itu sendiri punya tukar. Tetapi pada peningkatan zikir ni bukan kita, Allah yang akan meningkatkan. Tetapi melalui cara apa? Hendaklah engkau melalui cara zikir, senantiasa zikir. Tu. Sebab itu disebutkan tajuk sebelum itu adalah senantiasa zikir, senantiasa tafakkur. Sering-sering zikir dan tafakkur sehingga ke tahap senantiasa. Sering tak bermaksud senantiasa, tapi senantiasa tentu bermaksud sering. Kalau sudah sampai ke peringkat itu, maka dirimu, zikirmu akan dipertingkatkan dari bismillah kepada billah, yakni ma'iyatullah. Maka dia akan kuat rasa hidupnya itu dipandu, dan dia akan melihat bahawa gini. Segera dia lihat. Contoh, semalam patutnya ada kelas solat serasa Mi'raj. Tapi saya ada rasa macam kelesuan dalam diri saya. Tak tahulah kenapa. Semalam ada rasa macam penat gitu. Tahu, tapi tak sebut kat sini lah. Tapi solat serasa Mi'raj tu rasa macam nak rehat lah.
Sebab cerita solat Selasa Mi'raj ni sedap kalau ada dengan semangat tu. Jadi baru kita zoom nak cerita. Sebab maklum nak Mi'raj pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak rasa macam kurang itu, tak boleh. Jadi saya pun cakap dalam grup makluman, kelas solat Selasa Mi'raj cuti hari ni. Elok tu tulis cuti macam gitu tu. Saya berada di luar lagi ketika itu, ada kelas pengajian dekat Tampines, ngaji Quran. Elok dia cakap gitu. Keluarga saya masuk ASEAN, minta bantuan supaya saya ambil mereka dekat area Gelang. Saya terasa dah, terus dalam hati, patutlah tak ada kelas. Sebab stuck kat sana. Mereka sudah cuba hubungi orang lain, tapi not available. Saya pun kalau nak kira biasanya tak available lah tu. Kalau nak kira sebab masa tu saya dah start ngajar solat Selasa Mi'raj pukul 5.40. Bahkan saya masih lagi berada di luar. Jadi saya kata patutlah ini tak ada kelas ni. Contoh kita. Jadi segera kita nampak Allah Ta'ala mentadbir diri kita. Baik. Jadi kita okey bila kita melihat Allah tak, bila kita buat, bila gitu hati kita sedar, jadi kita rasa tenang macam mana keadaan pun. Dapat ke tak dapat ke, tahu bahawa gini begitu, gini nampak. Patutlah. Jadi patutlah itu menyatakan bahawa kita okey, kita redha, kita nampak hikmahnya. Bila nampak hikmahnya, itulah antaranya menghasilkan la khauf alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada keluh kesah. Tak ada rasa kerisauan. Kerana sentiasa saja hidup ditadbir dengan sebaik-baiknya oleh Allah Ta'ala. Tenanglah. Rasakan diri itu. Hakikat kehambaan kita yang ditadbir oleh Tuhan dengan hakikat ketuhanannya itu. Gitu. Kalau tak, rasa diri tak sempat situ, tak sempat sini. Sebab apa? Sebab rasa diri yang mentadbir diri tu dah. Jaga. Pening. Stres lah. Terus muka surat 54. Tingkat billahi atau ma'allahi ini diistilahkan juga dengan muraqabah ma'iyah. Yang didasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia yakni Allah sentiasa berserta dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Tidak ada istilah loneliness, tidak ada istilah kesendirian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat Quran ni. Allah Ta'ala itu sentiasa ada dengan kita. Jadi ayat ni kita boleh baca. Kita juga boleh baca makna. Rasa benda lain. Saya cakap jujurlah kepada beberapa orang yang ada. Nanti lepas pada pengajian ni, tanyakan pada diri sendiri. Nak tunggu pengajian hari Rabu tu kot 2 hari dah. Cuba tengok. Adakah anda senantiasa merasakan bahawa berada dengan Allah Ta'ala? Kalau senantiasa berada dengan Allah Ta'ala, dia akan jadi tenang. Dan dia tak akan jadi macam-macam. Dan dia akan jadi senantiasa zikir lah. Sebab Allah Ta'ala arahkan supaya zikir. The fact that putus zikir tu sebab ada rasa terputus dari rasa berada dengan Allah Ta'ala. Tahu bukan bermakna rasa. Kan? Tahu musangking tu rasa lemak, rasa pahit, rasa manis. Madu tu rasa manis gitu, bukan bermaksud rasa. Rasa nak kena rasa. Jadi seseorang itu boleh sahaja membaca ni.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Ta'ala itu senantiasa berada berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Sekarang lah boleh rasa. Tidak dah tutup pengajian ni, sibuk gitu gini dengan masak, pergi sana sini apa semua. Ketika itu tak terasa pun Allah Ta'ala ada dengan kita. Hilang Allah Ta'ala. Tu benda nak cakapnya. Tu maksud saya. Iaitu tahu dan rasa adalah benda yang berlainan. Hal yang berlainan. Jadi macam mana nak menghasilkan rasa tu Ustaz? Senantiasa rasa. Tak ada cara lain melainkan zikir, gigih zikir, berlatih berzikir melalui bimbingan daripada Syekh Mursyid. Kalau tidak, tak dapat. Syekh Mursyid, ya, baru dia akan jadi kuat. Kalau tidak, takkan kuat. Sangat lemah. Bagaikan api lilin yang liuk lintuk anytime. Pasang kipas saja dah terpadam lilinnya itu. Tu. Syekh Mursyid tu jumpa kat mana? Jumpa dalam tariqah lah. Sebab itu saya kata, sebab itulah Tuan Guru cakap bahawa tariqah ni adalah suatu yang wajib. Saya pun faham gitu dah sekarang. Mula-mula saya tak faham lagi. Setelah beberapa kali suluk, maka saya faham. Untuk menghasilkan tu, tak dapat tidak. No road, no jalan. Melainkan melalui cara ni, bertarikat. Orang akan senantiasa jawab, tak payah tarikat pun boleh apa kita zikir. Ya memang boleh zikir. Tapi putus. Tu dia. Memang boleh zikir. Tapi kalau putusnya lama, kalau berzikir pun tak rasa deep. Deep macam mana Ustaz? Saya ada rasa. Kalau saya zikir, saya ada rasa. Nak deep macam mana? Saya kata deep sehingga kita rasa macam orang tu. Ada ke kita zikir sampai ke tahap rasa macam duduk di kubur pukul 2 pagi? Berdiri bulu roma. Pernah ke rasa takut kepada Allah Ta'ala sampai berdiri bulu roma? Menggeletar tubuh badan? Ada? Ada. Ni lepas cakap baru nak rasa lah. Itu orang panggil bukan rasa tu. Itu adalah efek daripada cuba untuk merasa. Setelah diberitahu. Sebelum ni tak ada rasa. Hakikatnya ada betul rasa macam itu ke? Tidak. Adakah orang-orang yang berzikir tanpa bertariqah rasa? Sehingga ke lengan dia rasa berzikir, peha dia rasa berzikir, lutut dia rasa berzikir. Zikir kat mana? Zikir kat lidah, zikir kat otak, zikir kat tangan yang tengah tekan kaunter zikir ataupun tarik tasbih. Tu aja. Perut zikir, bahu zikir, belakang zikir, peha zikir. Ada rasa gitu? Belum sebut lagi setiap daripada rambut-rambut tu rasa berzikir. Belum sebut lagi setiap rasa organ dalaman berzikir, darah berzikir, tulang berzikir. Ada rasa gitu? Itu tidak. Kita pun jadi pelik kalau bila saya sebut macam gitu. Gitu. Ada ke orang rasa gitu? Mana ada orang rasa gitu? Memang tak ada lah orang rasa macam gitu. Sebab ramai orang tu tidak bertarikat. Tapi kalau kau tanya pada kaki tarikat, rasa? Sebab tu dikata ahli ulama zikir cakap bahawa zikir itu yang benarnya adalah dirasakan ke seluruh tubuh badannya zahir dan batin bagaikan kain yang direndam dalam air. Rendam sepenuhnya, dikacau-kacau, itulah, dibuat macam gitu tu. Macam washing machine tu lah. Basuh kain tu, kemudian dikeluarkan kain. Apakah jadi pada kain tu? Basah keseluruhannya. Tak ada bahagian daripada kain tu yang tak basah. Sepatutnya gitu rasa zikir tu. Tapi kita hanya basah sebahagian. Lali zikir tu. Mana basahnya? Basahnya di lidah, basahnya di fikiran, basahnya di hati, basahnya mungkin di tangan. Itu hebatlah kalau dapat 4 tu. Biasanya orang berzikir duduk pada mulut aja lidah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lepas mayang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Jangan salah faham ya. Bukan kata tak ada faedah. Saya tak cakap tak ada faedah. Ada faedah. Tapi faedahnya itu jauh sangat dibandingkan orang yang zikir dengan rasa. Atas dasar ini, ulama zikir menyatakan bahawa pada hadis Rasulullah SAW, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Itu adalah bukan hanya sekadar membaca dek zikir. Itulah dek zikir yang baru saya baca ni. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Baca 3 kali. 3 kali pagi, 3 kali petang. Fadilatnya adalah Allah Ta'ala letakkan dalam penjagaan Allah Ta'ala. Itu kalau baca. Kalau baca dalam penjagaan. Bagaimana kalau orang itu berada pada hakikat Bismillah tu? Pada apakah hakikat Bismillah? Yakni billah itself. Diri dia tu terasa duduk dengan Allah Ta'ala. Bukan hanya setakat baca Bismillah. Bismillah tu kan kalau terjemahan tu dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah tu apa? Maksud dengan nama Allah Ta'ala. Apa dengan nama Allah? Buat lencana. Badge. Letak. Dekat dada. Allah. Letak satu dekat kopiah. Dekat tudung kita. Allah. 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 Gitu. Gitulah kalau kita sekadar membaca. Kalau sekadar membaca. Melafazkan. Tapi kalau billah, dia bukan jadi lencana macam tu. Serap masuk. Serap masuk. Faham ke ni? Roti, sarapan pagi. Roti. Gardenia, sedap dimakan begitu sahaja. Keluarkan daripada bungkusan plastik dia tu. Tak ada panas, tak ada apa. Sejuk gitulah. Keluarkan butter daripada peti sejuk. Sejuk juga, keras. Potong-potong, letak di atas roti tu. Jadi macam mana? Jadi duduk atas roti tu. Tapi, roti tu keluarkan dari plastik pembungkus, masuk dalam toaster, dia panas sikit. Kemudian butter tu pula sudah dikondisionkan keluar dulu sebelum pada tu. Dia berada pada room temperature bahkan. Potong pun senang butter tu. Bila disapu di atas roti yang panas tu, apa jadi? Serap masuk kan? Dia dah tak nampak berkeping kan? Dia serap masuk di dalam roti tu. Itu maksudnya billah. Kalau Bismillah tu sekadar keping-keping butter tu duduk di atas roti yang masih sejuk tu. Keping butter tu pun keras juga. Ni perumpamaan ni saya nak bayangkan gitu. Jadi apa yang kita sebut Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar baca sahaja, sebelum makan baca, sebelum jalan baca, sebelum itu. Adakah itu tak bagus? Sudah bagus. Sebab itu sunnahnya Rasulullah SAW sudah disebut gitu. Tapi yang dimaksudkan tu adalah lebih lagi dari itu, yakni serap. Betul-betul engkau merasakan bahawa Allah Ta'ala bersama denganmu. Bukan hanya sekadar baca dan hilang Allah tu. Bahkan semasa baca pun tak ada rasa Allah Ta'ala tu. Sebab itu, makan bergaduh di meja makan. Makan begitu begini. Ikut makan. Makan setengah orang tak cek halal haram. Macam mana kita nak cakap dia itu ada billah? Kalau halal haram pun dia tak kira. Banyak lagi kalau nak sebut tu. Yang menyatakan bahawa hilangnya Allah tu. Tak ada. Baca boleh baca. Tetapi adakah serap? Tak. Jadi Bismillah dengan billah ni benda berlainan. Ia adalah suatu upgrade version. Mentega yang berada, mentega keras, keping mentega yang sejuk yang berada di atas roti yang sejuk, beza dengan mentega yang sudah diserap di dalam roti yang panas tu.
Kan beza. Mana sedap makan. Mana sedap makan. Sedap makan yang serak lagi lah. Tu contohnya. Jadi gitu ya. Beza bismillah ke tingkat billah. Jadi kita kena upgrade lah. Cara upgrade-nya macam mana? Iaitu perlu dikondisionkan lah mentega dan juga roti itu dengan apa? Pemanasan. Suhu yang dipertingkatkan tu apa nama tu? Namanya tu zikir lah. Sehingga kalau tak boleh kalau nak dipanaskan secara letak kat luar gitu, ambil masa. Kalau nak cepat, guna mesin. Masuk dalam mesin toaster, mentega tu pula memang kita nak kena cepat ni. Cuba masukkan dalam apa nama tu? Microwave tu untuk 10 saat. Cair. Senang dah sapunya contoh. Mesin tu apa? Mesin toaster dan microwave tu apa? Suluk. Uzlah. Khalwah. Bersendirian dengan Allah. Ibu ayah ni faham ke yang saya cakap? Makna kata para jemaah sekalian ya, ataupun yang nanti akan menonton video ni, makna kata apa tahu? Atas setiap alat yang ada di rumah kita, di sekeliling kita, atas setiap makhluk yang ada tu, Allah Ta'ala tengah tunjuk dia tu. Tak ada putus dengan Allah Ta'ala. Kita dapat melihat daripada yang saya gunakan contoh ni, dia bersambung. Saya menggunakan contoh alat keadaan kehidupan kita semasa, nak dicontohkan pada peringkat zikir dan bagaimana proses untuk zikir bismillah, billah bersama dengan Allah Ta'ala, serap Allah Ta'ala. Nampak? Supaya mudah faham. Jadi Allah Ta'ala mencipta sekeliling untuk sampai ke dia. Maksud sampai di situ bukan maksud sampai dari point A ke point B macam Grab driver hantar makanan sampai ke rumah kita tu, bukan gitu. Maksud sampai di sini adalah mengenal Allah dengan rasa ma'rifah. Kerana mengenal Allah Ta'ala itu boleh dihasilkan melalui pengajian tauhid. Itu teori. Tapi rasa lain. Kenal musangking dan juga madu secara teori, baca saja dalam buku, tak sama dengan betul-betul zauk, azwaq, rasa betul-betul dengan lidah kita, diri kita lain. Mana ada benda yang putus dengan Allah Ta'ala. Nampak? Betul. Memandang kepada yang banyak. Yang banyak tu apa? Kita, barang-barang, makhluk, manusia, sebenarnya memandang kepada yang satu. Yang ini Allah. Kalau sudah terpandang sentiasa pada yang satu, itu istilah dalam ilmu tasawuf dia panggil musyahadah. Senantiasa memandang. Betul lah akan jadinya. Betul lah orang tu. Musyahadah tu adalah upgrade version kepada syahadah. Syahadah tahulah kan? Asyhadu an la ilaha illallah tu. Kalau syahadatain, 2 syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ni kita sebut syahadah dulu. Tak boleh tak beza lagi antara syahadah dan syahadatain. 2 syahadah, ada Allah, ada Rasul. Kalau syahadah tu yang Allah pertama tu. Kita sebut syahadah ni sekarang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku angkat saksi. I bear witness. Tidak ada Tuhan. There is no God. Kan gitu kan, bahasa Inggeris kan. Kecuali Allah. Except Allah. Itu syahadah. Teori aja tu. Baru cakap aja tu. Apa tu Allah tu? Allah tu macam mana? Sifat dia macam mana? Kan tak ada sebut kat situ kan?
Allah tu antara sifatnya adalah sentiasa memerhati, sentiasa mendengar, sentiasa memandang kepada engkau, sentiasa mentadbir dirimu. Pelan-pelan zikir tu benda, maksud zikir tu benda tu, tafakur tu benda, maka dia akan jadi musyahadah. Meningkat akan rasa tu. Tak boleh sebarang ni, tak boleh cakap sebarang ni, ada yang mendengar ni, ada yang mencatat ni, ada yang memerhati ni. Kenapa pula aku rasa keluh kesah, kenapa pula aku rasa kecewa? Kan ini semua kan datang dari Allah. Allah Ta'ala kan mentadbir. Dia mentadbir mana ada kosong, mana ada kekurangan, mana ada flaws. Maha sempurna. Perlahan-lahan tu akan naik ke musyahadah tu. Kenal tu. Menjadikan hati tu rasa mantap, tenang. Ini musyahadah lah. Betul tak? Tapi kalau tak ada pengajian macam gini, bahas macam gini, cuba bayangkanlah anak-anak remaja tu, apa benda pun tak tahu. Bukanlah saya cakap anak remaja tu semestinya jahil. Dia jahil lah kalau tak duduk dalam kelas. Bukan setakat anak remaja saja. Bapa mak remaja pun jahil juga. Tapi kalau anak remaja pun duduk dalam kelas, alim jugalah. Tahulah dia. Masalahnya sekarang ni memang ujian. Hidup di dunia ini, sistem kehidupan kita, sistem pembelajaran, sistem pekerjaan, sistem kehidupan, sistem apa semua itu menjauhkan daripada kelas. Menjauhkan dari kelas. Meniadakan waktu untuk beribadat. Kan tak ada waktulah, tak sempatlah, penatlah. Semudah apa? Tengok dekat handphone ni pun akan jadi penat. Siapa yang menghalang tu? Syaitan. Kita cakap macam gitu pada orang, marahlah orang. Dalam diri awak tu ada syaitan. Yalah, nak buka YouTube saja, nak tekan saja. Itu kalau tekan, kalau buka dan tekan. Kalau buka dan tekan, dia hadapi blockage yang berikutnya. Blockage apa? Roadblock apa yang berikutnya itu? Ngantuk. Dia datang sekali, boring, ngantuk semua. Belum cakap 10 minit, apa ni ustaz berbual. Ngantuk lah. Buka TikTok 2 jam, tengok. Buka Instagram, tahulah sekarang orang main Instagram lagi ke tidak. Buka Facebook, buka YouTube, buka itu ini, jaga. Celik mata. Memang dia ditarik ke arah itu, sistem tu. Bukan senang. Maka dia perlu melalui cara gini. Macam mana nak dapat cara ni? Kepahaman ni. Cara zikir. Tapi bukan senang. Dia akan ada withdrawal symptom. Sebelum kita jadi. Sebab kita nak meninggalkan benda yang sudah berakar dalam jiwa kita. Kan senang. Tapi tak apa. Ana inda zanni abdi bi. Allah Ta'ala kata, aku menurut persangkaan hambaku. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Tadi hadis kursi, yang kedua ni ayat Quran. Siapa yang berusaha untuk menjalani zikir, gigih berzikir kepadaku, maka akan kubukakan jalannya untuk mengenal pada diriku. Senang. Tapi kena make the move. Kena bergerak. Kalau kita masih lagi boleh boleh tidak masuk tarikat tidak masuk tidak, jagalah. 3 tahun tak habis lagi, 5 tahun tak lepas lagi. Engkau kan cakap orang lain, saya lah sendiri. Jadi cakap tu atas pengalaman. Saya cakap, ada satu jemaah dia cakap, ya sebab kita ni macam keluarga saya semua. Setelah dia dengar saya duk sebut pasal tarikat dekat bahasa wirid pagi lah, kalau hari Sabtu Ahad kita ada kuliah sikit. Jadi dia pun sebab belajar dengan saya tu setiap minggu, jadi rasa macam macam malu muka pula ni, tak sahut ustaz panggil supaya bertarikat, malu muka.
Maka dia cakap lah, dia rasa nak tarikat. Saya, okey, boleh. Dari tahun lepas. Cakap. Bukan suruh dia masuk. Saya cakap dekat grup WhatsApp gitulah. Ataupun masa zikir. Tapi dia terasa bahawa cakap macam kena pada dia. Sebab belum bertarikat lagi kan. Rasa. Daripada tahun lepas, tahun ni pun dah nak habis, bulan 8. Akhirnya print kaifiat 6. Print besar, sebab mata tak nampak, orang dah tua. Kaifiat 6 tu ada 6. Maka satu muka surat penuh. Jadi 6 muka surat. Jam dia. Tunggu masa nak habis jam dulu. Tengok tu. Banyaknya lah. Panjangnya lah. Macam mana lah nak hafal. Sebelum orang tua. Lepas tu dia bilang pada saya ni. Saya cakap je lah cerita. Sebab saya rasa benda ni akan ada pada setiap orang. Macam mana? Yang disebut 10 minit. 10 minit ago pun sekarang dah lupa. Aku kan tua. Macam mana? Jadi duduk gitu. Tak tanya-tanya. Ngelah sekali tanya. Ustaz, macam mana ni? Tapi panjang lah. 10 minit ago, 5 minit ago pun kita dah lupa. Macam mana? Saya kata, kaifiat 6 ni tak payah ngapal. Main sini. Cuba baca. Saya terangkan. Baca dia. Baca yang pertama. Saya terangkan. Dia tengok saja. Macam tu aja. Saya kata, macam tu aje lah. Ringkas je. Ringkas lah. Nombor 2, doa 5. Saya kata doa 5 tu biar dulu. Kita pergi nombor 3. Ringkasnya. Nombor 4. Ringkasnya. Nombor 5. 6. Dia kata gini mudah. Saya kata siapa cakap susah? Yang cakap susah tu awak lah. Diri sendirilah yang cakap susah. Tak dengar betul-betul penerangan ustaz. Kalau dengar seolah-olah nak cakap kalau saya tahu macam ni dah tahun lepas lagi saya dah masuk. Jaga. Tu kalau tanya. Kalau tak tanya selepas 5 tahun, kalau saya tahu macam gini 5 tahun dulu, dah berapa banyak dah tertinggal. Dah banyak dah rugi. Orang berzikir tak tahu ke mana dah. Sebab tu saya kata kita kena take action. Jangan duduk dengar saja. Jadi ini pengalaman sebenar ni. Realiti. Kalau gitu kita segeralah ambil baiat. Saya kata bolehlah. Bincang-bincang tengok macam mana. Okey, minggu depan. Contoh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan. Bertariqah. Lagi 3 orang masuk. Benda ringkas sebenarnya. Tapi syaitan ni, tu dia. Dia akan buatkan kita rasa macam menggodak gitu. Allah nak zikir. Macam mana nak zikir? Nak baiat. Baiat tu okey tidak? Ada tidak zaman Nabi? Lepas tu zikir. Lepas tu kalau kita dah baiat, kalau kita dah berjanji tapi kita tak berzikir. Macam mana berdosa ke kita? Putar gitu dalam kepala, dalam hati dia. Tanya tidak? Tangguh. Tak beranilah saya. Tak berani. Tak berani kalau duduk kat situ lah. Tak berani. Sayang kan? Kita kalau pergi Suluk tengok orang kampung tak tahu ke mana. Nampak ke kampungan dia tu. Okey ya Suluk, ngapal elok. Tapi kita orang Singapura ni, dia punya takut tu padahal cerdik pandai semua. Pelik saya. Tak habis juga. Seorang mukmin yang berada dalam hakikat muraqabah ma'iyah. Muraqabah tu kebersamaan lah, kedekatan. Ma'iyah tu dengan Allah Ta'ala dianggap sebagai manusia yang muwahhid. Jadi senang ni. Senang untuk siapa ni tahu? Senang untuk Kak Jamidah.
Kak Jamilah faham terus kat sini. Iaitu muraqabah ma'iyah adalah manusia yang muwahhid, yang benar-benar mengesakan Allah. Sebab apa? Sebab Kak Jamilah sudah suluk 3 kali. Orang lain mencari-cari lagi tu, makna tu, mencari-cari. Apa makna, macam mana? Kalau saya cakap pun belum masuk lagi, tu banyak. Jadi sebab itu tariqah ni dia bukan jalan fikir. Tariqah bukan jalan fikir. Fikir tu sikit saja, sebab otak kita tak boleh comprehend sebenar makna di dalam tariqah ni. Kerana sebenar makna di dalam tariqah dan tasawuf itu adalah rasa. Dia bukan belajar teori. Dia kena buat. Kalau zikir Allah dengan memasang muraqabah ma'iyah, maka seolah-olah dia menyatu. Menyatu tu apa? Bukan dia jadi Tuhan. Jangan cakap macam gitu. Siapa tak ada makna gitu. Menyatu. Menyatu tu apa? Tadilah. Yang butter cair masuk dalam apa nama tu? Dalam roti tu. Serap. Muwahhid. Bahkan betul-betul dia rasa mengesakan Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bila seseorang sampai di tingkat billahi atau ma'allahi, bukan di tingkat bismillah ya. Jangan salah ya. Ini sudah upgraded version. Tingkat billahi, yakni bersama Allah Ta'ala, serap dalam jiwanya itu. Atau ma'allahi, ia telah dikurniakan Allah pengalaman fana. Ini disebut di alam fana, cinta. Fana dengan siapa? Fana cinta dengan Allah. Baca dulu. Dengan fana bermakna ia sampai di tingkat ihsan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah suatu peringkat, iaitu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Saya sebut sekarang dan saya akan sebut berulang kali, melihatnya jangan dibayangkan melihat Allah Ta'ala dengan zat Allah ya. Bukan kata lihat Allah Ta'ala bercahaya, ada warna besar kecil. Bukan begitu maksud melihat Allah di sini dalam hadis ni. Maksud melihatnya di sini tu adalah dia benar-benar dapat merenung dan merasakan akan sifat Allah Ta'ala. Di mana sifat Allah Ta'ala itu terbahagi kepada 2 yang besar, sifat jalal, yakni keagungan, dan juga sifat jamal, yakni kesempurnaan Allah, kerahmatan Allah. Dalam tu adalah banyak sifat. Saya dah tampal gambar tu dalam grup ASEA tu. Tu dia, tu maksudnya. Benar-benar dia dapat rasa, bukan hanya setakat fikir-fikir, baca tulisan, maha melihat, maha mentadbir, maha punisher, maha hakim dekat hari akhirat. Bukan hanya setakat baca, tapi rasa menggeletar tubuh badannya. Tu ihsan. Nak dapat ihsan tu kena capai ma'iyyatullah, ataupun disebutkan muraqabah ma'iyah. Nak sampai muraqabah ma'iyah, ia adalah di tahap billahi. Sebelum sampai tahap billah, tahap bismillahi. Sebelum tahap bismillahi, tahap senantiasa zikir dan tafakkur. Sebelum tahap senantiasa zikir dan senantiasa tafakkur, tahap zikir dululah. Zikir apa? Zikir darajat lah. Dia kena duduk dalam lorong lain zikir darajat. Express lane. Dia bukan zikir hasanat. Zikir darajat tu apa? Tarikat lah. Kalau kita faham akan step-step ini, stop-stop ini,
stesen-stesen ini, peringkat-peringkat ini, untuk sampai ke tahap serak ma'iyatullah tu, macam butter yang masuk dalam roti tu, maka wajiblah seseorang itu bertariqah. Kalau tidak, tunggulah kat situ. Lambat. Kalau dapat, kalau tidak, kerah kat situ. Tu dia. Inilah yang dimaksudkan bahawa wajib. Sama ada wajib betul ataupun wajib musabab bertariqah. Menurut Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, apabila seseorang telah sampai di tingkat ihsan sepenuhnya, seperti yang tersebut dalam hadis, maka orang tersebut telah dikurniakan al-ma'rifah dan sifat kehambaan yang sempurna. Orang tersebut digelarkan al-arif al-kamil atau al-insanul kamil. Ini yang sempurna. Sudah dapat full version. Dia sudah upgrade kepada latest version dan full version. Tak ada lagi. Itulah duduk di peringkat al-arif al-kamil. Kita ni masih lagi pada beginner. Tapi beginner bukan berarti tidak sampai. Sebab don't worry, ana inda dhanni abdi bi. Faham tu benda. Kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala sampaikan kita. Tapi kita kena take action lah. Nak dapat hasil kena tanam lah. Nak belajar kena masuk sekolah lah. Wallahu a'lamu bisawab. Sudah hampir 11.30. Sudah 25. Uzlah dan khalwat sebagai tajuk yang subtopik yang berikutnya akan kita baca pada hari apa hari Rabu lah, insyaAllah, kalau ada kelas, insyaAllah. Ada panjang umur. Jangan tengok, ingatkan nak habis dah. Pokoknya satu ni baca ni, pendek ni pun panjang cerita. Saya duduk bayang-bayangkan habis dah hari ni. Tahu dah habis. Wallahualam. Ada soalan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai kita nak fikir. Saya tak sampai fikir. Saya tak tahulah kalau jadi jemaah boleh fikir. Saya tak sampai nak fikir. Saya rasa macam mana ya, macam gini, begitu, begini, peringkat tu, peringkat ni, macam-macam peringkat. Tak apalah. Saya pergilah ambil baiat lah. Ambil. Pergilah ke Melaka tu. Ambil baiat. Sebab tak habis nak fikir. Fikir tak habis. Maksudnya fikir lupa. Nanti jumpa ingat balik, fikir macam-macam nak, tapi nanti dululah. Tak sampai-sampai. Pergi je lah. Ambil. Jadi dia betul kena buat go. Take action. Lepas tu pasal suluk tu betul kena buat leap of faith. So je lah suluk. Apalah, macam mana pun biarlah. Banyak tinggal. Bukan senang nak pergi suluk saya lah untuk pertama kali tu. Bukan senang. Tapi itulah rezeki Allah Ta'ala kasih. Mudah-mudahan kita dapat juga belajar berzikir secara terpimpin oleh salah seorang yang ahli zikir pada zaman ni, yang dekat dengan kita ni, orang alim, mursyid. Baiklah, habis. Subhanakallah. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau tak puas dengar lagi, tengok dekat channel Kausar Al-Khalidi tu, rewatch, tonton balik apa yang saya cakap ni. Mudah-mudahan dapat lebih kepahaman. Kalau tak faham, nak tanya, silakan tanya. WhatsApp saya tak pernah tutup. Boleh bertanya. Tinggal lagi segera jawab ataupun tidak tu tengok kepada availability saya dengan handphone.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati keberadaan kita ini dalam majlis ini dan menyampaikan kita bagaimana yang mukaddimah tadi, iaitu daripada tak tahu kepada tahu, yakni berilmu, daripada ilmu kepada faham, daripada faham kepada yakin, yakin kepada hakikat keyakinan, iaitu ma'rifah, insya-Allah. Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha